Stem pos khas bertemakan wanita dilancarkan sempena Hari Wanita Antarabangsa 2025. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, stem itu dikeluarkan Pos Malaysia Berhad dengan kerjasama kementeriannya. Penghasilan stem tersebut diinspirasi Jabatan Pembangunan Wanita JPW sebagai satu kelainan pada sambutan kali ini. Ini adalah satu aktiviti yang boleh mengingatkan bahawa inilah hasil kita untuk wanita dan wanita ini memang penting bagi kita. Jadi sebab itu kita mempamerkan wajah-wajah wanita. Kalau lihat wajah wanita banyak dalam ni, banyak gambar semua kan. Untuk mengingatkan kita perlu bekerjasama dengan wanita. Koleksi lengkap stem keluaran khas itu boleh didapati di pejabat pos terpilih di seluruh negara atau secara dalam talian menerusi laman sesawang Pos Malaysia. Badan bukan kerajaan NGO harus memainkan peranan dan mempunyai aspirasi selari dengan kerajaan agar perpaduan dalam kalangan rakyat terus teguh. Sentimen perkauman dengan sengaja mengapi-apikan sebarang isu hanya mengundang perpecahan. Menurut Setiausaha Politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin, perpaduan rakyat penting selaras rukun negara. Gesaan sama turut perlu dilakukan parti politik bagi memastikan keharmonian rakyat. Kalau kita berpecah, negara akan hancur. Apa yang berlaku sebelum ini, kita tak nak benda itu berlaku lagi. Jadi itu saya harap, saya menyeru ahli politik, sama ada blok pembangkang atau blok kerajaan, tolong jangan menjadi minyak, menyurahkan minyak dalam keadaan sekarang ini. Kita sepatutnya menyurahkan air. Okey, orang politik mainkan peranan supaya perpaduan kaum kita ni, kalangan kita ini terus kita rakyat terus bersatu dan negara kita akan aman, damai dan sentosa. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan mencemaduli menyampaikan sumbangan Aidilfitri Yayasan Islam Darul Ihsan Yide. Majlis serahan sumbangan berjumlah RM87,000 kepada 580 anak yatim di daerah Petaling berlangsung di Masjid Al-Ubudiah, Seksyen 19, Shah Alam. Baginda turut berkenan menyampaikan sijil penghargaan kepada 5 ketua sahabat prihatin Yide kes spy daerah Petaling. Baginda kemudian meluangkan masa mendengar tazkirah Ramadan sebelum menunaikan solat Zuhur berjemaah. Raja Muda Selangor kemudiannya menyempurnakan infak melalui kupon infak yatim Yide di kaunter Amil. 37 keluarga di Kampung Sungai Penchala menerima sumbangan pakaian raya, peralatan kesihatan dan bantuan makanan bagi meringankan beban mereka ketika Ramadan dan menjelang Aidilfitri. Program itu dianjur hasil kerjasama Menteri Belia dan Sukan Hena Yeoh serta Yayasan Prihatin Nasional. Hena berkata sebanyak 172 baju raya disumbangkan kepada keluarga penerima. Selain 10 glukometer, 8 mesin tekanan darah tinggi dan 2 kerusi roda bagi keperluan kesihatan. Sumbangan pejabat saya, kita telah berikan mereka bangkul Ramadan untuk persiapan Ramadan di rumah. Jadi dengan bantuan ini, saya yakin beban keluarga akan berkurangan dan saya berharap dengan adanya baju raya juga, sambutan Hari Raya nanti akan lebih meriah untuk keluarga. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Rakan Strategik Yayasan Prihatin Nasional kerana telah membantu kawasan Parlimen Sedang.